Garisan tak confident, ramai yang saya percaya garisan tu bila dia melukis mesti garisan dia tu berbulu lah, garisan tak sampai lah, garis yang tebal lah. Hari ini saya nak ajarkan cara untuk menghasilkan garisan yang confident. Aktiviti latihan yang anda perlu buat hari ini. Kita hanya perlu menghasilkan satu garisan gini daripada hujung kepada hujung. Simpelnya, kita nampak benda ni simple. Tetapi garisan yang saya buat ini yang dihasilkan dengan latihan berbelas tahun. Tak peliklah saya boleh menghasilkan satu garisan yang lurus macam ni. Tapi percayalah, ramai anak-anak bila dia melukis, dia akan buat garisan yang macam ni. Ataupun, dia nak menggunakan pembaris. Kenapa saya sebut macam ni? Sebab dua garisan ini, walaupun dia okey, tapi sebenarnya ini menunjukkan anak anda tak confident. Jadi bila kita melukis, walaupun garisan lurus kita tu tak adalah lurus sangat, tetapi dia memberikan satu confident dalam diri bila dia melukis. Lukis sahaja garisan yang lurus ini sebanyak mungkin yang anda boleh. Kalau anda mahu lebih confident, cubalah lukis pakai pen. Anda tahu mujarab? Lukis sahaja sebanyak mungkin dan juga anda boleh cuba secara menegak. Belajar sesuatu tak? Kalau anda rasa video ini bermanfaat, anda mungkin suka dengan video-video saya yang lain. Follow Siri Bestnya.